Buriram United memang menang di Kelana Jaya, tetapi segalanya masih belum selesai. Selangor kini berada di ambang tekanan menjelang aksi penentuan di Thailand, sementara Mark Jackson sendiri enggan terlalu yakin walaupun pasukannya sudah sebelah tangan memegang trofi. Apa sebenarnya yang membuat jurulatih Buriram itu masih berhati-hati? Aksi final pertama ACC Shopee Cup 2025-2026 antara Selangor FC dan Buriram United benar-benar menghadirkan drama penuh mendebarkan di Stadium MBPJ, Kelana Jaya. Ribuan penyokong merah kuning yang memenuhi stadium hadir dengan harapan besar untuk melihat pasukan kesayangan mereka membawa bekalan selesa ke Thailand, namun Buriram United tampil lebih tenang dan akhirnya membawa pulang kemenangan tipis 1-0 hasil jaringan Subhanat Muanta. Walaupun hanya dibezakan 1 gol, kemenangan tersebut cukup besar buat wakil Thailand itu kerana mereka kini mempunyai kelebihan agregat sebelum aksi final kedua di Chang Arena pada minggu hadapan. Namun begitu, Ketua Jurulatih Buriram United, Mark Jackson memilih untuk tidak terlalu mendabik dada, walaupun pasukannya berjaya mencuri kemenangan di tempat lawan. Menurut Jackson, kemenangan di Stadium MBPJ sememangnya menggembirakan, lebih-lebih lagi apabila skuad kendaliannya terpaksa mengharungi jadual padat sepanjang musim. Beliau menganggap para pemainnya telah menunjukkan disiplin tinggi dan semangat luar biasa untuk bertahan sehingga tamat perlawanan. Sudah tentu saya gembira dengan kemenangan ini. Menang di tempat lawan bukan sesuatu yang mudah, apatah lagi dalam jadual yang sangat padat, kata Jackson selepas tamat perlawanan. Jurulatih dari Australia itu turut memuji komitmen pemain-pemainnya terutama pada separuh masa kedua, apabila Selangor mula meningkatkan tekanan demi mencari gol penyamaan. Menurutnya, Buriram terpaksa bekerja keras untuk memastikan gawang mereka tidak dibolosi. Kami tahu Selangor adalah pasukan yang bagus. Mereka memiliki pemain berkualiti dan penyokong yang luar biasa. Sebab itu saya katakan ini belum selesai kerana masih ada 90 minit lagi di Thailand, tambahnya. Dalam aksi tersebut, Buriram United tampil dengan formasi 3-5-2, yang ternyata berjaya menyekat kekuatan utama Selangor di bahagian sayap. Alvin Fox dan Faisal Halim yang biasanya menjadi nadi serangan merah kuning gagal memberi impak besar, kerana sentiasa dikawal ketat oleh pertahanan pelawat. Mark Jackson ternyata membuat persiapan rapi apabila mengarahkan Kingsley Shinley dan Sasalak Hyprahon memberi perhatian khusus terhadap pergerakan kedua-dua pemain itu. Hasilnya, Selangor agak sukar mencipta peluang bersih sepanjang perlawanan. Gol tunggal Buriram hadir pada minit ke-25 menerusi penyerang muda sensasi Thailand, Subhanat Muanta. Pemain berusia 23 tahun itu bijak memanfaatkan hantaran cantik Tiraton Ban Madhan, sebelum menanduk bola menewaskan penjaga gol Selangor, Sheikh Izan Nazrul. Jaringan tersebut jelas mengejutkan penyokong tuan rumah, yang sebelum itu berharap Selangor mampu menguasai permainan di laman sendiri. Namun selepas bolos, Selangor mula bangkit dan meningkatkan tempo permainan. Alvin Fox hampir menghidupkan peluang Selangor menerusi sepakan percuma deras, tetapi percubaannya sekadar menggegarkan tiang gol Buriram United. Situasi itu membuatkan penyokong Selangor kecewa, kerana pasukan mereka sebenarnya mempunyai beberapa peluang baik untuk menyamakan kedudukan. Pada babak kedua, Selangor tampil lebih agresif dengan Kim Pan Gon melakukan beberapa pertukaran taktikal. Zikri Alili dimasukkan menggantikan Rickman Ankrah bagi menambah kreativiti di bahagian tengah. Tidak lama kemudian, Kim Pan Gon turut memasukkan Harith Haikal, Mukhairi Ajmal dan Syahir Bashah dalam usaha mencari gol penyamaan. Pertukaran tersebut membantu Selangor menguasai beberapa detik penting permainan, namun benteng pertahanan Buriram United kekal disiplin. Peluang terbaik Selangor hadir menerusi Hago Baumes pada minit ke-64. Pemain tengah kelahiran Perancis itu melakukan rembatan menarik dari luar kotak penalti, namun sekali lagi tiang gol menjadi penyelamat buat Buriram United.
Kegagalan menyempurnakan peluang akhirnya menghukum Selangor apabila mereka terpaksa akur tewas 1-0 di hadapan penyokong sendiri. Walaupun kecewa dengan keputusan tersebut, Kim Pan Gon percaya peluang Selangor untuk muncul juara masih terbuka. Bekas pengendali Harimau Malaya itu menegaskan pasukannya belum menyerah kalah dan akan berjuang habis-habisan di Chang Arena nanti. Kami masih ada peluang. Ini baru separuh masa pertama final. Kami perlu percaya kepada kemampuan sendiri dan datang ke Thailand dengan mentaliti positif, jelas Kim Pan Gon. Kekalahan ini sememangnya memberi tekanan besar kepada Selangor, kerana mereka perlu menang di Thailand untuk mengatasi kelebihan agregat Buriram United. Bermain di Chang Arena bukan tugas mudah, kerana stadium tersebut terkenal sebagai antara kubu paling sukar ditembusi di Asia Tenggara. Buriram United juga mempunyai rekod cemerlang di laman sendiri dengan sokongan puluhan ribu penyokong fanatik mereka. Selain itu, pengalaman luas dalam kejohanan antarabangsa menjadikan kelab Thailand itu lebih tenang dalam menghadapi tekanan. Namun Selangor tetap memiliki kekuatan tersendiri. Kehadiran pemain seperti Faisal Halim, Alvin Fox, Krigor Morais dan Hago Baumes mampu menghadirkan ancaman besar, sekiranya mereka berjaya memanfaatkan peluang dengan lebih baik. Penyokong Selangor kini berharap pasukan mereka mampu melakukan kebangkitan dramatik di Thailand dan mencipta sejarah sebagai kelab Malaysia pertama menjulang trofi Shopee Cup. Dalam masa sama, Buriram United pastinya mahu mempertahankan kejuaraan yang dimenangi musim lalu. Dengan kelebihan agregat 1-0, mereka kini hanya selangkah lagi untuk sekali lagi bergelar juara Asia Tenggara. Aksi final kedua antara Buriram United dan Selangor dijadual berlangsung pada 27 Mei 2026 di Chang Arena dengan sepak mula jam 8 malam waktu Malaysia. Semua mata kini tertumpu kepada perlawanan penentuan tersebut, yang dijangka berlangsung lebih sengit dan penuh emosi. Adakah Buriram United mampu mempertahankan kejuaraan di laman sendiri, atau Selangor akan mencipta kebangkitan luar biasa di Thailand? Jawapannya bakal terjawab dalam satu lagi malam besar bola sepak Asia Tenggara.